Rafiq, dah masuk waktu rehat. Jom kita pergi makan kat kedai Mario ke nak tak? Makan kat kedai Mario? Macam mana? Dia aku tak cukup lah. Alah, jangan ambil lo macam-macam. Nanti kena bayar lebih pula. Ambil sikit-sikit dah lah. Okey lah, kalau macam tu boleh lah, jom lah. Jom. Hai, nak makan nasi campur ke? Ya, saya lapar ni bos. Okey, awak nak lauk apa? Saya tolong ambilkan. Boleh lah, saya nak lauk ni dengan ni. Okey. Awak pula nak lauk apa? Saya punya tak apa bos. Saya cedok sendiri lah nasi tu. Lagipun saya tak biasa lah. Saya dah biasa ambil sendiri lah. Okey, tak apa. Awak pilihlah lauk apa yang awak nak. Kalau ada apa-apa, boleh panggil saya.